Lepas tu letak lagu yang no copyright tadi tu. Lagu DIY. Takkan nak pakai beg lah. Itu dia. Takkan nak bakar pencil box. Barang ni Ni tak ada. Ni pakai atas jamban. Pakai atas jamban. Tu bawah ni besi. Apa ni? RM10.20. Macam mana? Campur RM10 RM50. boleh. Ada apa lagi nak beli? arang. Yang dapat beli macam ni satu sedap bakar. Belikan apa tu yang butane tu, pasang ni. Oh dia ada Haa. Itu mahal macam ni. Tu lah. Apa yang kita survival. Surviving kan. Jadi benda ni dah cukup lah. Jom lah. Kita cari arang lah. Lepas tu dah boleh beli hotdog lah. Penyepit. Penjepit. Penyepit. Haa. Penyepit. How much? RM70. Ni tufu. Dari mana? Okay. Dapat dua pula. RM1 besar kan? Satu kan. Haa. Dapat dua. Okay. Yang ni satu je. Dia besar. Dapat dua. Okay, ambil yang dua. Tinggal nak kan? Kau nak makan atas tangan lah. Pinggan lah satu. Tinggal. RM10. RM1.9 tu yang mana? Mana ni? Tengok RM1.9 Paper plate 20 kali 6. Ni ke? Yang ni yang tu, yang putih tu aku rasa. Tengok dia punya barcode dia. Ni 9. Barcode dia. Mana barcode dah? Ni eh? Oh yang ni SPP yang RM3.3. Ni eh? Yang RM1.9 ni aku rasa yang kecil kot. Maaf lah. 74. 906 74. Ha. Ni kecil ni ke? Itulah. Nak ke beli kecil? Kau kurang RM1.9. Barcode dia kecil ni je. Kecil eh? Lama pun surviving. Tu lah. Ujung tu berapa? Tak nampak. Tak ada. Lama pun. Tu lah. Bosah tak petang aku. Tu lah pasal. Berapa inci? 6 inci aku rasa. Pasal speaker. Survival. Plan dia bakar kan? Kita beli barang betul bakar betul. Aha. Yang masalah dia sekarang ni sama ada nak cek kayu api ke ataupun Arang. arang. Itu kedua. Itu pertama. Masalah kedua adalah pantai mana? Rasa spot mana yang okey bagi kau? Kalau belakang sekolah lereh tu agak-agak Ramai. boleh fire song tak? Agak-agak. Siapa lihat? Fire song. Fire song lah. Camp fire song. Kau nak pergi kat Kelebang belah dalam kau. Tempat air jala. Lembang belah dalam. Okay, macam mana korang punya rancangan? Macam aku tak ada perancangan, tapi aku jenis punya orang mana-mana boleh. Mana-mana boleh. Ha. Aku rasa boleh lah buat dekat belakang sekolah tu. Beres tu. Pasal dia dekat ujung-ujung tu dah kurang orang lah. Kita pergi belah ujung. Kita pergi belah ujung. Okey. Sebab memang best yang dekat yang tu tapi dia lebih dia gersang sangat. Tak ada nak tempat nak kau nak duduk semua. Gersang tau, faham tak? Faham? Okay, lepas tu sekarang ni target kita nak beli hotdog. Seorang tadi keluar duit RM10 betul? Yep. So beli barang tadi dah nak dekat RM15, 14.8. Tinggal 15-20 sen. Kita habiskan untuk beli hotdog dengan beberapa ketul ikan yang murah-murah. Jadi ada orang kata bakar-bakar. Jumpa lagi di Family Store. Ayam ke hotdog? Ayam. Saya tengok cukup lah RM15. Baik. Kalau tak cukup kena tambah RM5. Satu ada tiga. Oh, tiga. Satu ada tiga. Itu 9 lah. Satu ada tiga. Mana orang? Fungal chicken. Fungal. Ya. Fungal. Ya. Fungal chicken. Alright, ini. Jom. Bakery Black Gold. Ha? Bakery Black. Petrol yang pakai. Apa dah hidupkan benda kecil pakai benda lah tu memang sorok. Memang hangus ayam. Tapi aku rasa serbuk yang merah tadi tu padu kat tu sebab tu ayam panggang. Ini ayam padu. Dah kita try lah. Ni hotel ni Marina Point ni atas dia ada taman permainan. Ada
So kita bahagikan tugas. Korang cek kayu api, aku uruskan makanan kita. Campuran. Ada banyak kayu-kayu kering dekat sini. Tapi tak pastilah boleh ambil ke tak ni. Masa boleh ambil ke? Kayu ni semua. Try kutip. Perapan kita perapan kita tinggal nak bakar lagi. Jadi kita sebatikan dia dulu. Dah hidupkan api. Agak lama juga kita dapat jumpa getah tu. Senang sikit kerja dia. Kalau nak bakar pakai kertas ke apa susah. Pasal api ni dia perlukan benda yang untuk bakar lama dia tau. Kalau kertas dia bakar sekejap dia terpadam, dia habis kan. So getah ni dia boleh bakar api tu dengan macam ni lah, macam cantik ni. Campfire song nama dia. Campfire song Hasil kita orang ambil kayu ni daripada hutan ni. Kayu bakar sini. Pondok ni. Ya. Tunggu api dia reda sikit, dia jadi arang, baru kita boleh bakar ayam. Ni ayam tak. Ya. My phone is on. Tengah-tengah ni dulu lah, panas kan. Oh sudah. Alamak. Ini apa betul panggang namanya. Wah baik ah. Aku dah ini lama- ayam ke botok kali ini mah. Aku dah lama tak panggang. Biasalah. Aku kan kat dulu rumah pakai air fryer. Lepas tu pakai Avon. Oven. Dekat oven. Nah. Tamat. Ish, cabut pula odok. Dia dah melekat. Ini aku rasa hotdog ni barangkali dia boleh jadi burger ni. Okay, let's go. Bismillah. Lain daripada lain. Aku nak masak sardin lah, buat macam zaman aku, PKN aku dulu. Ni boleh letak periuk lagi lah. Duduk goreng ke apa lah. Yalah. Awak lagi api.